tak boleh. Tu saya kata, lepas saya panjat. Yang tu kat kepala saya. Tapi dia kata kat saya, takkan dah biar rumah terbakar. Kami pada rumah ni je. Pada 18 Jun 2026, sekitar jam 10 malam, Encik Farizam telah berhadapan dengan satu situasi yang mencemaskan apabila berlaku lintar pintas di rumah kediamannya. Beliau berusaha untuk memadamkan api demi menyelamatkan keluarganya. Dengan ini kita mengikuti kisah beliau. Mula saya duduk di rumah dalam pukul 10.30 macam tu, karen blackout. Dan karen blackout saya cuba hidupkan karen tu, tiba-tiba dia bunyi spark api kat atas siling. Spark api kat atas siling, lepas tu saya tengok-tengok ada api. Lepas tu saya pun dah jadi panik lah. Panik, saya nampak api dah naik. Lepas tu saya pun nak padam api tu, saya naik ke atas siling melalui laluan dia lah. Daripada dapur, naik ke atas untuk memadam api tu. Demi nak selamatkan family dan semua, saya sanggup korbankan diri saya lah. Apa yang jadi masa tu saya pun tak fikir apa yang akan terjadi masa tu. Saya fikir cuma nak selamatkan family dan rumah saya, yang tu je. Tadi putus wire putus, dia jadi macam berpusing-pusing. Jadi saya nampak atas siling tu. Tu yang saya panggil dia suruh main tengok tu. Dia tak terfikir dah. Jadi terus nak rabat kat atas lah. Saya pun tak sangka dia pergi rabat kat atas tu. Tabung saya tu. Yang tu yang jiran kata mereka paling dengar sekali daripada yang spark tu. Pasal kan saya jerit-jerit buka pagar semua kan. Masa tu dah wife buka pintu semua kan. Duk keluar anak apa semua. Masa saya jatuh tu, memang saya duk fikir kejeraan teruk kat saya. Memang saya fikir macam tu lah. Masa jatuh tu memang tak boleh bangun. Dia yang tulang belakang yang kuat lah untuk family. Jadi kalau jatuh buat apa, saya takut. Lepas tu jiran-jiran main tolong bantu angkat tu, baru abang boleh sikit. Lepas tu daripada angkat tu, baru dengan bantuan mereka tu baru abang boleh berjalan keluar. Saraf dia celah macam apa ni, yang tu sampai sekarang berasa lagi. Kalau macam saya nak tunduk dengan angkat kaki seretak, memang sakit. Kalau tunduk saja, tak apa. Lepas tu kalau angkat kaki saja pun tak apa. Jangan lakukan seretak. Saya tunduk angkat kaki, macam kita nak pakai seluar kan. Tu memang dia berasa berat. Ni sampai ke belakang. Dan abang betul-betul pasti selepas berlaku tu, esok tu, saya hubungi Pakeso kata betul, boleh mohon. Kata, Pakeso ada buat lindungan 24 jam. Permohonan saya buat secara online. Dan secara online lebih mudah lah. Lebih mudah dan lebih cepat. Dia berproses dalam masa 4 hari, 3 hari macam tu kan. Pakeso ada buat bayaran lah. Sosial media pun dah banyak lah ni. Untuk step kita nak buat macam mana langkah nak buat A sampai Z lah untuk permohonan yang baru ni. Saya dah ambil insurans pun beratus. Jadi bila dengan Pakeso yang buat ni, untuk kaki tangan, untuk pekerja yang ada potongan Pakeso ni, kira untung lah. Untung pasal dengan kata contohlah kata sebulan RM20 pun, dia boleh cover dah. Ada amount yang simptom-simptom kemalangan. Jadi macam kami yang tak ada yang dengan Pakeso ni, kami ambil yang insurans kat luar. Jadi beratus-ratus. Jadi kami kaki tangan awam, jadi rugi sikit lah kat situ. Tapi tu dia kata swasta ada kebaikan dia. Pakeso tolong. Dari abang serukan kepada semua ahli-ahli Pakeso untuk mencarumlah dalam skim lindungan 24 jam ni. Kemudahan dia banyaklah. Apa-apa kekurangan yang berlaku di rumah pun dia boleh cover. Saya ucapkan terima kasih semualah kepada pejabat seluruh Malaysia kerana mencarum dalam perlindungan 24 jam ni. Dengan adanya anda semua dapat membantu salah satu pesakit lah. Orang ketua keluarga kan, dalam menimpa kemalangan macam ni, kita tak boleh buat kerja harian kita yang macam biasalah. Semua arahkan isteri saya. Saya terima kasih banyak-banyak lah kepada isteri saya kerana mengambil alih tugas ketua keluarga pula. Sebab tu saya sakit lah. Saya terima kasih banyak-banyak kepada isteri saya kerana banyak membantu masa saya sakit. Okey, saya sebagai ketua keluarga, sebagai abah, perlu ada perlindungan. Sebagaimana Pakeso melindungi saya dan juga keluarga saya. Tiada siapa yang mampu meramal bila musibah akan berlaku. Jangan tunggu hingga terlambat. Pakeso Lindung 24 Jam sentiasa bersama.